Apa kita buat kat sini kat? Okay guys, so kita buat hari 7 je dekat sini. Siap ada helikopter. Kita just buat hari 7 je untuk lepak-lepak je lah. Sebelum apa-apa, hari 7 ni apa benda kat? Kalau ikut zaman-zaman kehidupan aku tak tahu hari 7 ni. Aku tahu asal daripada JB. Aku pun tahu. Dia asal daripada JB ke bukan? Aku tak tahu asal daripada mana, tapi dah jadi macam rasa start pada last year kot. Sebab hari 7 ni selalu yang panggil macam orang Singapura. Oh ya. Ahad dia panggil 7. Aku pun tahu. Lebih kurang lah. So biasa lah, hari Minggu kan, petang-petang tak tahu gimana. Okey. So dia orang datang lepak-lepak ah. So kita buat memang khas untuk dia orang lepak-lepak, bergambar je kat sini. Okey, so sekarang ni kalau kita boleh sekali jalan lah dekat semua kita. Engkau lebih mahir untuk explain. Okey. Aku puji satu benda lah, geng-geng budak city ni. Okey, diorang tak ada konsep kan? Betul, dia tak ada konsep. So, Kita tak ada katalog yang macam katalog khas lah. Okey, jadinya bila diorang tak ada konsep, aku puji diorang punya kekemasan. Kau pergi mana-mana event, kau bilik kereta budak-budak city hatchback, diorang punya kemas kalah kereta lain. Tu one thing yang kita boleh puji. Budak city, kalau kau cakap aku yang paling gila siapa? Yang paling gila yang ni. Yang ni yang paling gila. Okey, ni kenapa dia gila kan? Aku rasa baik kau yang explain. Sebab kalau aku explain lagi, diorang cakap aku menipu kan? Okey, sebab bagi saya paling gila lah, dia dah sarung MF8. Okey, harga kalau dengar memang tak logik akal lah. Berapa dia beli? Dia dapat 30k. 30,000 kan? Tapi 30k tu dia dapat dua ni lah. Center cone. Center cap. Center cap. Kalau biru dengan kali hitam. Kali hitam. Biru lagi mahal daripada hitam. Okey, lagi satu, dia punya endless dua-dua original, depan belakang. Yang bestnya belakang tu dia dah tambah e-brake. Okey, memang wajib kena pakai e-brake sebab kita bukan pakai handbrake kabel. So jadinya korang siapa yang nak pakai endless depan belakang, ini e-brake yang penting. Benda ni wajib ada. Kalau tidak, benda ni dummy sahaja. Dia tak boleh nak pakai. Paling merapu sekarang ni rem lah, sofa. Paling berapa rem lah. 30,000 kan Tapi rasanya kereta ni yang kita pernah kira-kira lah, almost 200k untuk jajan saja. 200,000? Yes. Apa lagi bro kan? Apa lagi sampai 200,000 tu kan? Banyak lah. Kalau kakak tengok ni semua moga-moga ni F5 punya barang ni. Yang ni saja dah 900 lebih. Oil cooler pun ada. Di barang-barang ni kalau buka engine banyak barang chasing engine lah. Faham. Mungkin korang akan rasa benda ni macam merapu lah. Tapi merapu tak merapu sebenarnya macam tu lah. Sebab skru kan. Kita kalau beli skru kecil-kecil pun dah berapa kan? Batang ni 80 tak silap. Satu skru RM80. Kau kali kalau dengan semua, saya kata barang-barang engine bay lah paling banyak, yang paling mahal lah. Bonet depan ni cutting apa kat sebenarnya? Yang ni Thailand punya, tak silap kat Garage Berry lah. Garage Berry. Ni original Garage Berry lah ni. Faham. Oh, ada kopi, ada ori? Ada kopi, ada ori. Maksud kau? Yang ini original punya. Okey. Dia ada tagging kat bawah dia. Okey. Nak tengok kopi boleh, tapi kita tak nak tunjuk lah. Jangan tunjuk lah.